bila kita kata kita nak amal, bila kita kata kita nak amalkan, kita tak dapat lari daripada persoalan macam mana lah. Sebab macam mana nak buat tu kan. Sebab okay, bila kita cakap ni, kita bukan berbicara tentang bukan to know, tapi kita bincang macam to do. Faham benda ni? Maknanya bila kita kata amal yang terbaik, so apa yang kita buat lah. Maknanya sebab tu bila kita familiar dengan konsep kitab amal kan, buku catatan amal. Dia bukan buku catatan ilmu yang kita tahu, kan? Dia buku yang kita buat kan. So kalau kita tahu banyak pun, tapi yang jadi amal tu sikit, yang tu je lah, na'udzubillah kan. Begitu So dan bila kita nak buat ni, dan datang persoalan tahu tak macam mana nak buat. Sebab kalau kita rasa kita buat dah, tapi rupanya salah kan. Contohnya kalau kita kata ibadah yang spesifik, yang paling basic tu solat 5 waktu. Kalau kita ada 5 waktu ke? Aku buat sekali saja. Maknanya contoh ekstrim kan. So maknanya dia ingat dia dah beribadah, tapi sedangkan dia tak tahu. So tahu bagaimana tu untuk supaya kita boleh buat dengan yang betul lah, yang betul. Dan sebab ahsan ni confirm betul dan kemudian terbaik. Betul dan kemudian terbaik. So kalau kita ambil contoh ahsan ni, maksudnya betul tu betul lah solat 5 waktu pada waktunya. Betul. Tapi kalau paling baik di awal waktu berjamaah, so paling baik. So tapi kalau betul pun dah tak betul, tu lagi rugilah. Dia akan jadi macam kalau kita baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, kalau orang biasa baca mungkin bukan family yang belah page yang last tu. Macam ayat dia, kul hal nabikum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, nak tak aku ni kalau di bahasa kita, nak tak aku ceritakan ataupun nak tak tahu siapa yang paling rugi amalan dia. Bil akhsarina a'mala, yang paling akhsar amal. Dia dah amal tapi amal paling rugi lah. Allazina dhalla sa'ihum fil hayati dunya. Orang yang dhalla ni sesat lah, maknanya sesat. Maknanya dalam kehidupan dia tu dia sesat ni maknanya jalan betul je ni, tapi dia sesat jalan lain. Allazina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia dah ingat dia ihsan dah. So dia yahsabuna, dia menghisap, dia mengira, dia rasa paling bagus dah amalan tu, tapi rupanya tersesat. So Allah kata tu paling rugi lah, sebab dia ingat dia buat betul lah, tapi rupanya tersasar kan. So hopefully kita tak nak lah kita begitu kan.